Okay guys, hai, Assalamualaikum. So hari ni kita ada satu handphone. Handphone ni katanya dia auto on off. Dia auto on off. Jadi kita nak test. Try on dulu. Respon. Okay guys, ada nyala. Kita tengok ada perubahan ke tak. Sorry guys kalau kurang dengar, sebab aku tak pakai baju. Jadi aku sangkut speaker aku dekat handphone punya hand stand. Itulah. Okay, tak ada respon guys. Ada vibrate. Okay, masuk. Okay, masuk. Kita tunggu charge penuh sikit, lepas tu kita test Okay, so sementara tunggu tu kita pause dulu. Okay guys, dia dah on dia auto hidup. Tahu-tahu keluar lambang Vivo. Dah berkali-kali, dah 3 kali dah keluar. 4 kali, 5 kali. Okay, kalau macam ni punya gaya, aku rasa nak try buka dulu, tengok apa masalah. Okay guys, so kita buka dulu. Ni lama pula. Okay, bayar bateri. So first kali kita keluarkan dia punya ada auto ni guys. Biasanya kalau auto ni maknanya button ni problem. Dia sentiasa on, dia sentiasa tekan, sebab dia tiba-tiba vibrate. Okay, boleh jadi dia punya button ni tak lepas. Okay, kita try buka dulu, keluarkan SIM card dia. Nampak? Dia on lagi. Aku suspect dia punya button ni, sebab button ni tadi tukar. Dia baru tukar. Sebab yang dia punya yang lama dah rosak. So tukar, beli kat Shopee. Okay, kita perlukan alat. Okay, bukanya hati-hati sebab ada fingerprint dia mesti ada ribbon belakang. Kalau buka tu kena hati-hati sikit. So kita tanggalkan ribbon dulu. Okay, kita dah buka dia punya ni. Tengok dia punya button ni. Button dia ada main. Kayaknya kalau aku tekan tu dia mantul balik. Okay, yang tak, kalau yang pasti
error sini, sama ada dia punya wire ni dah memang problem, sebab tu ada, ataupun dia ada short sikit kat situ kan. Try just lagi sekali. Aku nak try on, tengok jadi boleh tak. Nanti dulu pecah dulu. Okay, so kejap lagi kita sambung lagi. Okay, kita tengok dah berapa persen naik. Cik, baru test kejap. Kalau dia restart lagi, hanya button tu problem lah. Tengok macam okey. Boleh on. Kemungkinan dia punya ribbon geng. Ribbon dia problem, ataupun satu lagi kemungkinan dia punya getah ni sebab dia baru kan, jadi dia agak tebal lah dia punya getah. So mungkin getah dia tu asyik menekan je kan, ataupun dia tertouching dengan satu dia punya apa button tu kan, dia punya apa switch, macam mana cakap macam dia tertouching kan button tu dengan dia punya getah tu kan, touching sikit ke kan, yang membuatkan dia sentiasa tekan power, punya power button. Kadang ni dia punya button ni kadang dia sensitif, lagi-lagi yang beli dekat Shopee kan, beli kedai murah-murah ni kan. Tengok luck lah, kalau luck cantik dapat kualiti pun cantik. Kadang luck kurang baik dapat yang kurang baik lah. Sebab yelah ni semua kan robot yang buat kan, robot pakai mesin kan. Mungkin ada kesilapan sikit kat situ lah, panggil ada apa, error sikit kan, ada fault sikit kan. Kejut aku geng. Nampak geng, aku tekan sikit je, tak ada bunyi klik. Aku baru touch sikit, macam pressure sikit je, tapi dia belum klik lagi tau. Dia macam pressure sikit, dia dah aktif, dia dah touching. Ribbon dia problem, memang sah lah, ribbon dia problem. Biasa kalau kita tekan dia awak aku pressure sikit je, aku belum tekan habis. Ni tekan habis, tekan habis dia bunyi pek. So ni apa ni, ni ada apa, ada apa benda ni kan. Adakah ni puncanya? Ada getah, nampak tak? Nampak ni lah. Aku tak nampak lah kamera ni. Aku dah tak pakai baju, nanti nampak perut.
zoom sikit. Fokus. Ini. Aduh. Benda ni. Macam keras. Macam getar dia. Kita letak tepi dulu. Kita try pressure tengok. Masih sama ataupun dah okey. Masih sama ataupun dah okey. Kita tengok Masih sama geng. Kena zoom sikit. Lagi sikit sisa-sisa. Okay, macam tak ada. Dia terlalu sensitif lagi. Aku rasa ada benda lah bawah dia. Oh, okay, aku faham. Dia punya tu dah pecah. Tapak dia dah pecah, jadi dia sensitif. Dia agak sensitif. Tapak dia dah pecah. Apa yang bunyi tu? Charging ke apa? Ini dia punya ke? Kan. Ini ni. Kosong ni. Charging. Kabel charging aku problem lah geng. Dia nak cas ke tak nak cas ni? Okay. So ribbon dia problem tu. Macam mana aku nak repair? Betul. Main pula. So dia pakai lah kabel ni. Tukar. Kabel ni. Shock. Sekarang ni. So rasanya kena order ribbon baru ni. Oh, aku ada ribbon lama dia. Alamak, tapi ribbon lama ni dah putus kabelnya. Boleh modify ke? Susah kan nak modify. Pakai mikroskop. So tak ada jalan lain, kita order baru. Okay kan?
So kita tak payah pening-pening kan. Mana yang kita boleh repair, kita repair. Mana yang tak boleh, kita order je. Okay. Okay gang. So kita pasang balik. Lepas tu kita biar dia charge kan. Lepas tu nanti kita senang. Okay, so kita tutup dulu, tekan lama. Tak tutup pula. Boleh. Okay, so kita dah matikan. Kita pasang dulu. Nanti kita order ribbon baru. Sebelum tu kita ambil gambar dulu, bukti ribbon problem. Nampak? Okay, nampak cantik. Nampak tu hancur kan. Cantik juga kamera ni ya. Nampak ni cantik. Ni hancur. Okay, ni bukti. So nanti kita boleh bagi tahu customer ribbon dia dah hancur. Kita terpaksa order ribbon baru. Okay, so kita pasang dulu. Pasang senang je kan. Kau main-main gak-gak kan. Pastikan dia masuk longkang dia lah. Kalau dah masuk longkang dia, senang dia nak tekan dia punya ribbon tu, apa, dia punya soket apa, bracket dia. Macam tu lah dia kurang. Kalau kau tekan dia tak nak masuk, maknanya tak kena longkang tu, tak masuk longkang. Pastikan kita tutup belah sini dulu kan, belah button ni. Sebab belah button ni kadang kita tutup belah sini, belah button ni pula tak masuk. Tengok kadang spoil tu. Okay. So kita charge dulu macam biasa. Nampak? Kita tekan pula. Okay, kat sini kita ada satu lagi handphone nak repair. Lagi kita sambung ni. Just ni kita sini dulu. Okay kan? So itu saja hari ni. So kalau ada apa-apa masalah ke apa ke, boleh je Roger aku, nombor phone nanti saya letakkan dekat bawah. Kalau ada apa-apa tanya je. Okay. Aku tolong mana yang boleh. Mana yang boleh aku tolong. Mana yang aku tak boleh tolong, aku akan cuba tolong. Okay, so yang penting kalau benda tak boleh repair, benda boleh tukar je, kita tukar. Kita tak payah susah-susah repair. Okay, mudah je. Handphone zaman sekarang ni mudah. Dia plug and play je. Spare part dia plug and play je. So tak payah pening-pening. Okay, so nasihat aku, kerja jangan stres-stres. Kerja happy-happy. Santai-santai. Apa-apa Roger. Assalamualaikum.